Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita mulakan dengan doa dulu. Okey, so hari ni kita teruskan dengan ulang gaji berfokus Okey, hari tu saya dah bagi awak soalan PSPM 2024-2025, betul tak? Ya, soalan pasir. So, semua dah buat kan? Okey, so kita tanpa buang masa, kita teruskan. Ya. Okey, kita tengok soalan dulu. Okey, ni soalan dia, ya. Question 1. Question 1 selalunya memang bank reconciliation, ya, topik 6. Okey, question 1 ada 20 markah. Okey, so kita baca soalannya. The following is the extract of the bank reconciliation statement of Barakuda Enterprise as at 31st August 2024. Okey, lepas tu terus baca dulu dia suruh buat apa. Okey. Okey, dia suruh prepare bank reconciliation statement. Okey, so okey, kita baca seterusnya. So dekat sini dia dah bagi bank reconciliation 31st August 2024 untuk Barakuda. Okey, and dekat sini juga dia bagi cash receipt journal and cash payment journal. Okey, so soalan ni dia tak bagi awak cash book. Okey, so untuk jadikan dia cash book, awak kena combinekan ketiga-tiga ini, ya. And then, okey, seterusnya dia bagi bank statement for the month of September 2024. Okey, so yang ini dia tulis Solomon Islamic Bank Berhad. Solomon Bank Islamic Bank Berhad ni bukan company lain. Ini adalah nama bank. Ya, contohnya Barakuda ni macam awak lah. Awak ada bank apa? Bank CIMB, Maybank, betul tak? So Barakuda punya bank dia letak dekat Solomon Islamic Bank Berhad. Ya, so jangan confuse. Okey, untuk buat bank reconciliation, first sekali kita kena tengok apa? Baki awal. Yang tu saya tengok sampai sekarang ni masih ramai lagi yang tak buat first step. First step kena tengok baki awal. Okey, so baki awal untuk bank adalah 6360. Nampak tak? Okey, 6360. Tapi baki awal cash book nak ambil mana? Yes, 5180. So sama tak? Tak sama kan? Bila tak sama, apa kena buat? Awak kena cari dekat bank statement ni, check yang sebelum ni. Ya, sebelum bulan berapa ni? Bulan Ogos. Maksudnya sebelum bulan September, bulan Ogos lah. Okey, so macam ni kita nak tahu. Tengok dekat cash payment. Check kita yang pertama dalam bulan September adalah 20123. Okey, so cari dekat bank statement mana-mana check yang sebelum 20123. Faham ke tak? So ini adalah first apa? First step. Okey, 20123. So nampak tak kat sini ada 20120 kan? So apa perlu buat? Kita potong terus. Mana nak potong? Potong terus ni. Okey. Okey, ini ada lagi. 20121 potong. 20122 pun potong. Betul tak? Potong. Dua-dua ni 123. Atas. Maksudnya apa? Tak boleh. Ini si RJ. Ini si RJ dekat
Ini error lah maksud dia. Faham tak? So that's why saya kata kita kena cari dekat bank statement je. Cari dekat bank statement sahaja apa-apa cek yang sebelum 200-123. Ni. So maksudnya dekat bank ni betul. So yang muncul lagi 122 dekat cash receipt journal. So yang ni adalah error. Okay, so yang 370 ni error lah maksud dia. Okay, kenapa error Ini cash receipt journal duit masuk kan 370. Tapi dekat sini debit. Kalau debit maksudnya duit keluar kan. So error lah. Siapa yang error? Cash book yang error. So kena buat macam mana nanti? Sepatutnya duit keluar tapi dia duit masuk. So tolak 2 kali. Dia sepatutnya duit keluar tapi dia masuk. So kena keluarkan dia 2 kali. So nanti dekat cash book ada error 370 ni darab 2. Yang salah cash book. So masa buat bank reconciliation dekat cash book tolak dekat letak dekat less sebab tolak kan. Darab 2. Faham Okay. Ini first step. First step yang selalu saya tengok kalau korang tak tolak, tak potong, nanti masa dekat bank recon salin balik benda ni kan. Lepas tu tak balance. Memanglah sebab first step you all tak buat. Okay, lepas tu step seterusnya awak potong debit dengan kredit. Betul tak? Debit bank statement, kredit cash book. Lepas tu potong kredit bank statement, debit cash book. Okay, potong. Ada yang tak potong awak bulatkan supaya nampak. Okay, and then additional information. The credit transfer on 30th September was wrongly credited by the bank into Barakuda Enterprise. Okay, dalam kes ni bank ada buat silap. Satu, pada 30 September. Cuba tengok 30 September Barakuda mana Ni nak 90 ke? 30. Ni 625. Dia kata dia salah masuk. Maksudnya apa? Maksudnya bukan Barakuda punya lah. Orang lain punya. Dia termasuk dekat Barakuda punya account. So yang ni bahagian mana? Kredit duit masuk kan? So kena keluar balik. Kena keluar. So ni letaklah dekat error juga. Awak jangan tulis error je. Tulislah error credit transfer. Buat macam tu nanti. Okay. Additional information nombor 2, all other entries in the bank statement are correct. So maksudnya dekat bank statement tadi satu ni je yang tak betul. Yang lain semua betul. That's why bila awak potong-potong nanti kan, contohnya 370 tu, yang ni lah error. Okay? Alright. So since semua dah buat, kita tengok jawapan boleh? Kita suruh buat ni je ke? 10 markah. Alright. Mana jawapan? Okay, kita cek jawapan. Bermula buat tajuk. Nama company, statement of bank reconciliation as at 30th September 2024. Okay, kita tengok bank statement dulu. Nampak tak? Sangat sini. Okay. Tengok bahagian bank statement dulu. Okay, balance as per bank statement ada dekat soalan Add deposit in transit ataupun credited check, benda yang sama. Okay, and then next outstanding check ataupun unpresented check, dia adalah nama yang sama. Okay, yang ni tadi yang error. Okay, awak buat je error dash credit transfer. Okay. So dapat adjusted bank balance as per bank statement 2770. Dapat tak? Okay. Seterusnya kita tengok balance as per cash book. Okay. Yang ni tadi dia tak ada bagi baki kan? Kecil sikit.
Okey, so kena cari. Ya, baki awal 5180. Ya, tambah dengan cash receipt journal, tekan calculator betul-betul. Ada yang betul tapi tekan salah pula. Tolak dengan cash payment journal. So dapat 6470. Okay, alright. Okay, and then okay, add ada error alarm. Okay, credit transfer, and then less Syafini tadi yang saya kata dia masuk kan, sepatutnya dia keluar, so kena 2 kali. Yeah. And then kita ada dishonor check, bank charges, and then standing instruction. Awak boleh buat je, direct debit boleh, account payable boleh, standing instruction boleh. So dekat bank reconciliation tak apa, buat je credit transfer ke, dishonor check ke. Tapi jika dia suruh buat journal, tak boleh tulis credit transfer, tak boleh tulis dishonor check, tak boleh tulis error. Awak kena kenal pasti apa, account payable ke, account receivable ke, macam tu. Macam nak tahu dia account payable ke account receivable? Kalau dia duit masuk, account receivable. Kalau dia keluar, account payable. Okay, boleh? Alright, so kita pergi next question. Okay. On 1st January 2023, the balance of account receivable of Hollywood Syam Berhad was 85,000 and the allowance for doubtful account was 2,000 debit balance. Ini memang soalan killer tahun lepas. Ramai yang buat entah apa-apa. Tapi kita orang tak marah pun. Ini soalan kebat. Okay. So, kita tengok soalan dia ni. Okay. Kita tengok je soalan. Ini adalah topik 7 kan? Account receivable kan? Bad debt kan? Okay. So, first kali awak kena kenal pasti dia guna kaedah apa? Method apa? So, dia guna method apa? Allowance. Sebab kita ada 2 method kan? Satu direct write off, satu lagi allowance method. So macam mana kita tahu dia allowance method? Dah terang lagi bersuluh. Sini ada cakap pasal AFDA. Betul tak? Okay. So the allowance for doubtful account for the year ended 31st December 2023 is estimated at 3% of the ending balance of account receivable. Ni dia guna method. Ada 2 method lagi kalau allowance. Satu percentage of credit sale. Satu lagi percentage of accounts receivable. Kalau percentage of credit sale paling senang. So 3% ni darab saja dengan credit sale. Sini ada credit sale kan? Terus dapat bad debt expenses. Okay? Tapi yang ni dia guna ending of balance of account receivable. So kena buat apa? Pertama kena tahu baki account receivable. Betul tak? Okay. Macam mana nak tahu account receivable? So awak kena tahulah ni. Ini awak kena buat journal. Kalau tak mahir buat journal. Ada tak soalan suruh buat journal? Tak ada. Kalau tak ada, buat simple-simple je journal. Buat AFDA macam tu. Tak payah buat allowance for macam tu. Okay. Cari baki akhir accounts receivable. Buat account T. Cari baki CF. Baki CF dia kat sebelah kredit. Baki debit dia sebelah baki awal dia sebelah debit. Okay. Alright. Dah dapat baki CF. Awak darabkan dengan dah dapat baki account receivable ataupun balance CF, darabkan dengan 3%. Betul tak? 3% tu akan jadi baki akhir AFDA. Okay, dapat jadi baki CF AFDA. Di situlah awak buat account T. So baki akhir AFDA adalah di sebelah debit.
Baki awal after adalah di sebelah kredit. Tapi soalan ni tak normal. Dia kata after debit balance. So follow je lah soalan. Follow je soalan. After dia baki debit 2000. Baki CF still dekat debit juga. Okay. Soalan dia prepare account receivable, allowance for doubtful account and sales account. Tiba-tiba je suruh buat sales account. Okay. Alright, selalunya kita buat dua ni je kan. Okay, dua Roman tunjukkan statement of financial position. Okay, so dekat sini untuk buat account receivable awak kenalah buat journal. Okay, kalau total credit sale debit apa? Debit account receivable credit sale. Awak kena tahu tu. Sebab dia tak suruh buat, awak buat je kat tepi ni. Ataupun dekat kertas soalan tu cincai. Okay. Kalau cash sale ada tak kena mengena dengan account receivable? Tak ada. Tapi soalan nak suruh buat sales account. Tapi buat je lah. Debit, cash, credit, sales. Alright? Okay, sales return and allowance on credit sale. So debit, sales return and allowances, credit, accounts receivable. Sebab dia kata on credit sale. Okay, cash received from account receivable, debit, cash, credit, account receivable. Bad debt written off, debit, after, credit, account receivable. Bad debt recovery ada dua journal. Okay. Okay, since ini adalah allowance method, so mula-mula kita wujudkan dulu account receivable. So debit, account receivable, credit, after. And then baru kita buat yang orang tu bayar kita. So debit, cash, credit, account receivable. Nampak tak? So nanti bila awak buat account P, account receivable, bad debt recovery ni ada dua tempat. Okay. So kita tengok jawapan. Okay, account receivable. Okay, ini normal. Balance brought forward. Ada kan dia bagi? Okay, so untuk account receivable, missing figure dia adalah balance carry forward. Baki akhir. Untuk account receivable, missing figure dia adalah baki akhir. Okay, dah semak. Okay. Ini yang tak normal tadilah. Okay, selalunya kalau normal untuk allowance for doubtful account, baki BF dia sebelah kredit, betul tak? So baki CF yang ni. Awak terus buat jalan kerja dekat sini, tak payah buat dekat luar lah. Buat dekat sini je. 3% darab dengan baki akhir account receivable. Dapat 792. Dia memang dekat sebelah debit. Tapi yang tak normalnya baki dia nak test awak 2000 dekat sini. So yang lain tu awak masukkan yang buat journal tadi kan? Mana bad debt dia? Oh, dah ternaik atas. Okay. Gitu betul. Alright. Okay. So kenapa pula ni? Okay, so dekat sini missing figure dia adalah 3442. Dia adalah bad debt expenses. Boleh ke? Hope, doa, jangan soalan macam ni lagi. Biar soalan biasa. Okay, satu lagi sales account yang kita jarang buat kan dekat topik ni. Tapi dia tanya. Alright, so sales account adalah nominal account. Nominal account tak ada baki awal. Macam ni kita nak tahu dia nominal account. Nominal account adalah account yang dalam statement of profit or loss. So account dekat profit or loss kan? Sales.
Okay, so dia tak ada baki awal. Takkan macam ni je. So kita ada sales secara kredit dan juga sales secara cash. Okay, so dekat sini tulislah 243,000. Nak tulis apa Tulis apa? Statement of profit or loss, betul tak? SOPL. Awak buat elok-elok. Statement of profit or loss. Tapi kalau awak buat baki CF macam mana? Ada pesyarat terima, ada pesyarat tak terima. So buat SOPL. Statement of profit or loss. Okay, boleh? Alright. So, untuk account T ataupun journal, nama account dan amount betul baru dapat markah. Okay, katakan dah tadi kan, dekat sini kan, 1050 awak buat cash, tak dapat markah. Dia kena nama account betul, amount betul baru dapat 1 T. Okay, boleh faham ya? Okay, next. Kita pergi soalan seterusnya. Question 2. Okay, question 2. Inventory. Suka kan inventory? Ada berapa sistem? Ada 2 sistem. Periodic dan juga perpetual. Apa ciri-ciri periodic? Periodic adalah kita kira inventory secara period apa? Sama ada setahun 2 kali ke, setahun sekali ke, sebulan sekali, dia ikut pada management lah. Okay, tapi kalau perpetual maksudnya kita kira inventory secara berterusan. Setiap kali ada sales, kita kira. Setiap kali ada purchase, kita terus kira inventory akhir. Itu perpetual. Okay. So, below ada transaction of Amberjet Enterprise for July 2024. Okay, kita baca dulu required. Calculate cost of ending inventory. Okay. Masa exam tak boleh buat highlighter garis. And cost of goods sold. Using LIFO. Supaya kan orang suruh buat LIFO, dia buat FIFO. Tak mau. LIFO, last in, first out. And then prepare journal entry to record transaction on. Dia suruh buat 22nd Julai sahaja. Okay. Yang inilah yang sold ni. On account. Nampak tak? Ada perkataan on account. So maksudnya secara kredit. Kalau jawab cash, tak betul. Okay. So, dia guna apa? Dia guna apa? Perpetual. Oh, ini. Tengok. Tengok saya pun teknik dalam exam. Perpetual inventory system. Bila perpetual inventory system, semua ada. Apa dia? Soalan mana? Oh, financial. Okay. Jom kita patah balik. Boleh? Alright. Ni je. Sebab dia suruh buat apa soalan? Account receivable presentation sahaja. Kan? So ni je lah. Untuk ni wajib buat extract. Lepas tu account receivable adalah under current asset, betul tak? Tulis current asset. Account receivable ambil baki akhir. AFDA pun ambil baki
akhir. So total dia adalah net realizable value. Okey semua? Baki akhir. Sebab apa? Sebab statement of financial position memang baki akhir. Kecuali tak ada kecuali. Ya, itu imbang duga kan yang inventory tu. Alright. So kita patah balik dekat soalan ni, ya. Okay. So ingat ya. Please ingat dekat sini beginning balance dia dah masuk dalam kotak. Okay, fine. Jika dia kan suka mengayat-ayat dulu kat atas kan. Beginning balance dia letak dekat atas, dekat bawah ni dia tulis sale and purchase saja. Make sure beginning balance tu awak tulis cepat-cepat dekat dalam kotak ni supaya tak tertinggal. Sebab kalau first in first out bahaya. Last in first out tak ada masalah sangat. Okay? Okay. So, kita pergi tengok jawapan terus. Semua dah buat kan? Okay, cek jawapan. Betul, good, pandai. Perlu tak buat kotak-kotak macam ni? Perlu buat kotak 4 je. Date, purchase, cost of goods sold dengan balance. Ya, yang ni nak berkotak-kotak lagi 3 ni, kalau ada masa buat. Kalau tak ada, setakat buat macam mana? 30 darab 10 sama dengan 3,000. Faham tak? Jangan bazir masa kadang-kadang tu kan saya tengok kat exam, alah dia ni menggaris lagi. Tak habis-habis menggaris, tak jawab lagi soalan kan. Rasa nak tolong raba. Kan? Okay? Alright, so buat macam tu. Yang penting ada 4 kotak je. Date, purchase, cost of goods sold and balance. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Last in, first out. Okay, kita tengok sekejap. Baki 400 times 10 equals to 4,000. Bila kita jual, masa mula-mula tak ada apa lah kan. Okay, 300. Okay, so balance dia tinggal 100. Okay, yang ni follow. Yang tak boleh follow apa? Weighted average. Weighted average kena kira unit total baru kira tengah-tengah. Okay, and then dia beli lagi. Okay, beli lagi, tambah dekat bawah. Sekarang kita dah ada 2. So sekarang dia nak jual last in first out. Siapa yang last in? 600 kan? Dia yang first out. Tapi dia nak 440. So 600 tolak 440 tinggal 160. Yang 100 maintain, tak kena usik. Boleh ke? Okay, so dapat jawapan tak? Sama tak dengan saya? Okay, good. 7 markah. 7 je. Kan? Awak kena berapa hari tu kita kira? Siapa yang datang kat saya? Awak kena dapat 48 markah per 85 untuk dapat A. Baru 7. Tadi 10 kan? Baru 17. Nak 47. Ada banyak soalan lagi nak buat. Jangan tinggal soalan. Okey dah kan? Okey, kita tengok. Okey, B. Marlin Enterprise recorded the following transaction during August 2024. Baca dulu required dia suruh buat apa? Calculate ending inventory and cost of goods sold for FIFO pula. FIFO. Janganlah tersalah janganlah tersalah method. Lepas tu nak kira gross profit. Lepas tu calculate the cost jika guna weighted average pula. Okay, cuba awak tengok markah dia. Ya, tahu. Oh, journal tadi tak habis lagi? Kan? Okay, jom tengok journal. Journal dia nak 22 bulan je kan? Okay. So dia guna apa-apa?
Actual. Kalau jual, ada 2 jurnal nak kena buat. Sama juga kalau pulangan jualan pun ada 2. Okey, satu pada harga sale, satu pada harga kos. Macam mana dapat amount ni? Mana dapat amount ni? Cost of goods sold kita tahu dah kat mana. Okey, cuba tengok. Cuba tengok 22 hari bulan. Ini adalah kos. Nama dia pun cost of goods sold, betul tak? Ini pada harga kos. So pada 22 hari bulan, harga kos dia adalah 6,000 plus 880. Nampak tak? So 6880. 6,000 plus 880. Itu harga kos. Semua dah hafal kan ni jurnal? Debit cost of goods sold, credit inventory. And then ini pada harga sales. Macam mana dapat harga sales ni? Tengok dekat soalan tadi. Ni dia dah bagi dah pun. Okay. 11,600. Ini adalah harga sales. Apa maksud harga sales? Harga kos campur untung. Itu harga sales. Kalau harga kos sahaja, tak ada untung. 11,600. Okey, ini jawapan dia. Sebab on account tadi kena buat debit account receivable. Siapa buat debit cash? Salah. Okey, so far ada apa-apa soalan? Alright. Okey, ini jawapan. Sekejap. Kita tengok soalan balik yang tadi. Okey. Ni, Marlin Enterprise Okey, tengok. Dia punya beginning inventory dia tulis dekat luar. So awak kena make sure awak masukkan dalam calculation. Okey, ini purchase. Ada berapa unit? 1,300 unit. Untuk beginning 100 unit. Disuruh guna apa? FIFO guna periodic. Okey, ingat. Kalau periodic inventory system, first step adalah kira unit inventory akhir. First step, kira unit ending inventory. So, beginning 100. Jangan lupa. Plus dengan 300. Plus dengan 400. 1,000 ni lah. 1,300 tadi. Okay? Okay, purchase ada tak? Mana? Allah hai. Connect je ngira Okay, good. Okay, ambil 260. So, okay, tak apa. Macam soalan KMM, awak perasan tak? Dia tanya berapakah unit jualan, kan? So, awak pusing dari sini je lah. Macam mana nak cari unit jualan? 100 campur 300, campur 400, campur 600, tolak 250. Itu dapat unit jualan. Ada kan soalan KMM buat? Okay. Alright. So, kita kira lah. First in, first out. Okay, dalam ni, jangan lupa ada ending inventory. First in, first out. Siapa yang kita nak? Kalau first in, first out, kita nak kira ending inventory kan? So yang tertinggal dekat bawah, betul tak? Awak janganlah ambil first in tu, itu first masuk. Kita nak kira ending inventory yang tertinggal yang tak jual. Dah adalah di bawah. So ambil daripada 600 unit, betul tak? Dia nak 250 je kan? Darab dengan RM3. Simple. Lepas tu kira cost of goods sold, cost profit. Okay, kita check jawapan. Okay, ini tadi ending inventory.
Cost of goods sold awak kena kira. Kira simple. Kira macam ni pun senang. Okay, beginning inventory campur purchase. Okay, adalah total available for sale. So nak kira cost of goods sold, total tolak dengan ending inventory. So dapat 3580. Okay, boleh? 5.5 markah. Gross profit. Macam mana nak kira gross profit? Sales minus cost of goods sold. Sale berapa? Ni kan? Ini tadi 100 campur dengan 1300. Betul tak? Faham tak? Macam dapat 1400? Saya tunjuk page 9 kat mana? Ni 100 unit tambah dengan ni 1300 So dapat 1400. Tolak dengan unit ending inventory, dapatlah unit sales. Darab dengan 8. Kenapa 8? Dia dah bagi. Dia dah bagi, ambil je. Okey. Kadang-kadang dia letak dekat kotak ni juga tau. So darab dengan 8. Okey, so dapatlah 5620. Okay, boleh? Alright. Dan last sekali dia suruh buat kalau weighted average. Weighted average apa kena cari dulu? Weighted average per unit. Okay, ni kita dah kira tadi 1400. Bahagikan dengan 4330 tadi yang awak kira ni tadi. Tu perlunya kita buat macam ni supaya kita tak payah kira balik semula. Kita ambil daripada yang kita dah kira. 4330 bahagi dengan 1400. So average cost per unit is RM3.09. Ending 250. Awak darab saja. Terus dapat jawapan 772.5. Cost of goods sold, ambillah yang daripada asal tadi. Dari atas, tak payah kira balik. Tolak dengan 772. So dapat 3557.5. Okay, boleh? Alright. Okay. Ini dapat tak markah penuh? Okay. Dah berapa dah kita punya markah? Tadi bank statement dah full mark kan? Okay. So kita tengok soalan nombor 3. Nombor 3, 20 markah. Geropa Enterprise started a business providing taxi services on 1st January 2023. On 1st July 2024, Geropa Enterprise purchased a new vehicle which incurred the following costs. Okay. Okay, kita tengok dulu. Required. 1. Calculate acquisition cost. Apa maksud acquisition ni? Kos belian. Calculate the acquisition cost of the vehicle on 1st July. Nombor 2, prepare journal entry to record the acquisition of the vehicle on 1st July. Omit explanation. Okay. Soalan ni nasib baiknya, soalan ni stop dekat sini. Kalau soalan ni, dia sambung lagi suruh buat depreciation. Kalau ni dah salah, depreciation pun salah. Okay, apakah yang masuk dalam cost asset adalah apa expenditure? Capital expenditure. Capital expenditure adalah termasuk dalam cost asset. Okay, macam mana kita nak tahu dia tu adalah capital expenditure? Jika dia dapat meningkatkan capacity atau kecekapan aset tersebut. Itu capital expenditure. Faham ke tak? Okay. So, first yang termasuk dalam cost mestilah purchase price. Betul tak? Yang lain-lain ni. Yang lain-lain ni risau. Sekarang ni apa?
Taxi, maksudnya motor vehicle lah, betul tak? Motor vehicle. Registration cost, masuk tak? Masuk. Kalau tak register macam mana? Kan? Apa nombor dia? Mana dia tak ada plate kereta, betul tak? Insurance? Ini first tak? First lah sebab baru beli. So insurance kereta for the first time masuk. Tahun depan kena beli insurance lagi kan? Tak masuk. Tu tak masuk. So insurance for the first time masuk. Delivery charge masuklah. Sekarang tak dapat nak kereta kan? Okay. Road tax. Road tax for the first time masuk. Tahun depan kena renew road tax kan? Tak masuk. Painting company logo. Kita kan beli untuk company kan? Cat. Company logo. Ingat tak saya pernah cerita pasal food truck? Food truck daripada kosong tu. Okay. Kita renovate dia kan? Renovate ke? Okay. Kita jual ayam kan? So kita tambah cat dia, tulis kan? Ayam tu sedap. Contoh kan? So itu boleh tak menambahkan kecekapan? Boleh. So painting company logo perlu sebab ini company car. Masuk. Masuk Dia bukan painting nak tukar warna sesaja. Ini untuk company logo. Delivery salary for the first month? Tak. Ini gaji expenses. So kira semua berapa? Okay. Kita tak jawapan. Betul ke masuk tadi tu? 117870. Dapat? Okay. So what is the journal? The journal is debit vehicle or motor vehicle, credit. Dia ada cakap tak apa-apa tadi? By check ke, on credit ke, ada tak? Tak ada Kalau tak ada, boleh je buat apa-apa. Tapi senang buat cash je lah. Senang buat cash. Tapi kalau dia ada mention by check, jawapan dia bank saja. Kalau guna loan, berhutang, kredit mesti loan. Atau account payable. Tapi kalau tak, awak buat je lah cash. Bolehkah? Okay, next soalan. Next soalan, below is the information of non-current asset lagi. Okay. Nampak tak serabutnya ayat ni? Okay, tengok dulu. Required. Okay, required. Prepare journal entry to record the exchange of motor vehicle on first. So, maksudnya apa? Trade-in kan? Trade-in, exchange of motor vehicle. Maksudnya buat journal trade-in lah. Tu yang kedua, prepare journal entry to record depreciation. Omit explanation. Okay. So kita tengok je. Kita baca sekejap so dia bagi financial position. Okay, bagi satu equipment, satu motor vehicle. Soalan suruh apa tadi? Exchange of motor vehicle dengan depreciation. Equipment ada, motor vehicle pun ada. Okay, so kena ambil tahu dua-dua sekali Alright, so baki awal dia adalah ini harga cost. Ini accumulated depreciation. Dan method dia untuk equipment straight line method. Okay. Dan motor vehicle reducing balance method. Sikit. Susah sikit. So kena alert.
Okay, equipment and motor vehicle were acquired in January 2016. Sekarang kita buat jurnal tahun 2024. Okay, alright. So, dia guna basis apa? Monthly basis. Yang ni penting. Okay, and then on 31st December 2023, the balance of all vehicle amounting 80,000 and all vehicle accumulated depreciation amounting 38. Bila dia kata all tu maksudnya nak jual lah tu. Faham tak? Okay. On 1st November, dia beli new vehicle. New vehicle 120,000. Nampak tak? Nanti awak ada exam, awak kena garis benda tu supaya tak tertinggal. Okey, satu lagi. Dia beritahu the trade-in allowance. Trade-in allowance bukan cash. Trade-in allowance 45,000. Faham tak maksud trade-in allowance? Dia pertukaran tu ada allowance. Kadang-kadang dia sebut cash, so terus ambil cash. Kalau trade-in allowance, awak kena cari cash. Okay. So dia kata dia sign loan, bank loan. Pula kena alert. Okay, to get a new vehicle. Maksudnya kita tak cari cash, kita cari loan. Faham tak? Okay. So, year ended ni penting. Year ended dia 31 Disember. Okay, senang lah. 31 Disember tak pening. Yang pening kalau 30 Jun, 30 September, kan? Okay, round off to the nearest RM. Bila dia kata round off, tak adalah sen-sen dah. Round off nearest RM, tak ada sen-sen dah jawapan awak. Okay, so kita tengok jawapan boleh? Dah buat kan? Okay. Okay, first kita buat trade-in kan? Ni. Trade-in. Okay. Saya nak awak fokus yang trade-in dulu. Jangan tengok yang atas dulu. Fokus yang trade-in. So, first step adalah all motor vehicle. Ini first step. Betul tak? Okay. 80,000 ada dekat soalan. Okay, and then accumulated depreciation untuk all. Okay, untuk all yang dekat soalan setakat ni adalah 38,943. Dan tahun ini kena cari. Macam mana nak cari tahun ni? Ni. Tahun 2024. Ini kan 38,943 sampai 2023, betul tak? Untuk tahun ini awak kena cari. Dan dia guna apa? Dia guna reducing balance method. Tu yang problem. Okay, so untuk tahun ni harga awak kena cari net book value. Kalau reducing balance method, formula dia book value kan? So book value adalah harga cost tolak dengan accumulated depreciation. Jangan ambil harga cost je. Kalau harga cost je tu dah jadi straight line method. Okay, tolak dengan accumulated depreciation, darab dengan 8%, dia dah bagi. So bila bulan berapa? 1 November. So 10 bulan. Jangan lupa 10/12. So untuk tahun ni 2737 dekat sini. Ini accumulated depreciation. Second step. Third step, new vehicle. Ini pun dia dah bagi dekat soalan. Fourth step, cash. Tapi kali ni bukan cash, dia adalah loan. Macam mana? Apa formula nak cari? New asset tolak dengan trade-in allowance ataupun trade-in value.
Okay, so dapat 75. Okay, so missing figure awak dapat dekat sebelah kredit, dia adalah gain on disposal. Boleh? Satu lagi saya nak awak tambah, ini soalan last year, awak buat depreciation. Sebenarnya depreciation ni buat hujung tahun 31 Disember. Tapi tak apa, bila skema macam ni, saya nak ingatkan awak tambah lagi satu, buat depreciation untuk tahun ini. So debit depreciation expenses, credit accumulated depreciation 2737. Tambah aja, boleh? Okay, untuk motor vehicle yang kita jual tu tahun ini. Okay, boleh? Dah. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Kita tengok jawapan depreciation. Dapat tak jawapan ni? Satu untuk equipment, satu untuk motor vehicle. Debit depreciation expenses, credit accumulated depreciation, wajib tulis dash equipment. Wajib, yang ni wajib. Kocak tak dapat markah, yang ni tak apa. Okay, dia guna straight line method kan? Dia tak ada apa-apa pertambahan equipment kan? So straight line method adalah sama dia punya depreciation setiap tahun. So harga cost darab dengan percentage. Dia bagi percentage kan tadi? Okay, so dapat 9,000. Ini senang je untuk equipment straight line method. Boleh ke? Okay, untuk motor vehicle pula. Untuk motor vehicle dia guna reducing balance method. Okay, tapi motor vehicle kita ada jual, kita ada beli baru, betul tak? Okay, so macam dia nak buat? Okay, 120,000 adalah yang baru. Tapi sebab dia baru first time, book value dia 120,000 lah. Dia tak ada accumulated depreciation lagi kan? Okay, so darab dengan 8%, darab dengan 2/12. Kenapa 2/12? Bulan November, bulan Disember. Kan dia baru? Okay. Untuk yang sedia ada, kita tolakkan dengan 80,000 sebab kita dah jual. Okay, dia book value kan? So cost tolak accumulated depreciation. Cost asal adalah 250,000. Kita dah jual 80,000, kita tolak. So ini adalah cost. Tolak dengan accumulated depreciation. Accumulated depreciation yang sedia ada adalah 121,696 dekat soalan. Betul tak? Okey, tolak dengan yang sampai tahun lepas punya. 38,943. So dapat 6980. So campurkan kedua-duanya, 1,600 campur 6980 dapat 8580. Okey. Ada tak sesiapa yang tambah lagi 2737? Tak perlu tambah lagi sebab dekat atas kita dah buat. Dekat atas kita dah buat. Kalau kita tak buat dekat atas, kena tambah lagi 2737 dekat sini. Faham tak? Okey, boleh? Okey, ada apa-apa nak tanya so far? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita pergi soalan seterusnya. Habis dah kan yang ni? Oh, dia suruh buat ni buat journal. Kita tengok soalan je. Journal. Dah, lepas tu? Satu journal untuk trade-in, satu lagi journal untuk record depreciation. Ini apa benda?
Oh, ni dia nak kira. Betul tak? Okey, tak apa lah. Okey, yang ni pun tak payah. Dia tak suruh buat accounting pun kan? Ini dia punya calculation. Saya ingat kita punya calculation macam ni pun dah faham, betul tak? Ya? Okey, boleh? Alright, so kita pergi soalan seterusnya, question number 4. Okay, question number 4. A. Below are the transaction for Redfish Berhad for the year ended 31st December 2023. Okay, baca dulu required. Jangan pedihkan kepala, baca required dulu. 1. Prepare related journal entries for the above transaction. Journal entries. Satu lagi, calculate the mortgage interest expenses and reduction. Dia kata calculate. For the first month je. Kalau first month, kalau awak dah boleh calculate macam biasa, calculate saja, tak perlu buat kotak. Ya? Lain dah kalau dia kata prepare table ke schedule kan, yang tu kena buat kotak. Sebab apa dia tak suruh buat? Sebab first month je. Selalunya dia suruh buat 4 bulan ke 5 bulan kan. Itu kenalah buat kotak. Kalau tidak, pening awak nak kira macam mana. Okay, so kita pergi dulu journal entries to record the above transaction. Okay. 1. The company sign 90 days. 90 days ni maksudnya dia punya jangka masa bila nak kena bayar hutang. 12%. Okay. 12% ni adalah setahun. 12% is per year. 12% is for annual. Bukannya 12% untuk 90 hari. Faham ke tak? Ramai ingat 12% ni untuk 90 hari. Bukan. Ini untuk per year. Okay. 100 notes payable. The maturity date of the payable is 28. Assume. Okay. Sini dia kata 360. Jangan buat 365. Dia dah suruh assume setahun 360 hari. Okay. So kita tengok jawapan untuk 1. Mana? Ni So debit cash 100,000, credit notes payable 100,000. Boleh? Okay. Dia suruh buat journal je kan? Okay. Kita tengok. Dia bukannya suruh bayar ke apa ke? Bukan. Belum lagi. Pada 1 ni adalah kita sign notes payable. Kita baru berhutang. Okay. Yang kedua. On 13 October. Okay. The company sold 5,000 unit of smart water bottle at the price of 100 each. The selling price include 6-month warranty. Okay. Apa lagi? Kita pun terus dulatkan perkataan warranty. It is expected that 2% of the unit will be defective and the repair cost is estimated at 50 per unit. Okay, apa perlu awak buat? The company, dia kata jualan kan? Dan dalam masa yang sama, pada tarikh yang sama, 13 Oktober, awak kena record warranty. Apa dia? Debit, warranty expenses, credit, warranty payable. Okay? On 25th October, a warranty was claimed. Berapa? 2,000, 2,000, whereas on 20th January, warranty was claimed at the cost 500. Okay, so sekarang ni kita buat dia punya year ended berapa? Bila? Year ended 31st December. Year ended 31st December. Penting kita nak tahu year ended. Sebab apa? Sebab yang ni dah termasuk bulan Januari tahun depan pula. Nampak tak? So yang ni
catat tahun depan. Janganlah catat tahun 2023. Okay. Seterusnya, on 1st November, a company obtain 10 years mortgage amounting to 100,000 with 6% interest, and the monthly bayar setiap bulan adalah 2,000. Interest dia 6%. Okay, berapa amount dia? 100,000. First monthly installment to be paid on 1st December. Okay, alright. So kita tengok journal. Ni kan journal dia. Okay. Yang ni tadi 1 Julai dah sudah kan? Okay. Tanpa kita sedari yang 90 hari tu telah berlaku juga dalam tahun yang sama. Betul tak? Dia kan 90 hari. Okay, so macam mana nak kira ni? Kira lah macam bawa belajar tu. Dia 1 Julai. 1 Julai sampai 31 Julai ada 31 hari. 1 Ogos sampai 31 Ogos ada 31 hari. So dah 62 hari. Betul tak? 90 hari tolak 62, 28. Sebab tu tarikh dia 28 September. Okay? Yang ni tadi dalam soalan kan, kita nampak yang kita berhutang 100,000. Ya, so awak sebagai accountant, awak kena alert bila kena bayar. Rupanya kena bayar 90 hari tu dalam tahun yang sama, iaitu 28 September. So kena buat dah. Okay. So bila kita bayar hutang, debit tadi 1 Julai credit notes payable 100,000. Betul tak? Bila kita bayar hutang, kita debitkan balik notes payable 100,000, debit interest expenses and credit bank ataupun cash. Okay? So sekarang ni nak kira interest macam mana? 100,000 darab dengan 12%. Okay, berapa hari? 90 hari over 360. Dia cukup setahun tak? Tak kan? 90 hari sahaja. Okey, boleh? Sebab 12% ni bukan untuk 90 hari, dia untuk setahun. So tak sampai setahun, 90 hari saja. So kena buat 90 over 360. Jangan buat 365. Okey, jangan bergaduh pula dengan pensyarah yang jaga awak peksa. Sebab dalam soalan dah mention assume setahun 360. Okey, seterusnya yang warranty tadi. Pertama, kita record dulu sales. So debit cash. Ada tak dia cakap tadi secara on credit ke tidak? Tak ada. So buat cash je lah. Debit cash, credit sale. Macam mana dapat? 5,000 unit darab dengan 100. So dapat 500,000. So untuk tarikh yang sama, buat warranty. So debit warranty expenses, credit warranty payable. Macam mana? 2% daripada ni lah. Kenapa 50? Okay, itu soalan jap. Okay, the company sold 5,000. 100. It is expected that 2% will be defective and the repair cost is estimated 50. Okay. So 2% daripada
5,000 unit, betul tak? Darab dengan 50. Faham ke tak? Okey. Betul. Okay. So, waranti awak adalah setakat RM5,000. Okey, pada 25 hari bulan, ada orang claim kan? So, debit warranty payable. Janganlah buat debit warranty expenses lagi. Ya? Credit cash, RM2,000. Okey. Yang ni 2024 tak payah buat sebab ni tahun depan. Betul tak? So tak payah buat. Kan tadi dia menyebut tadi cakap kan nak bayar 20 tu 20 tak payah buat sebab soalan suruh buat tahun 2023 saja. 2024 tak payah buat. Alright? Okey. Tu je lah. Betul ke? So okey kan? Alright. Now kita tengok mortgage. Okay, mortgage. Dia suruh buat journal ke? Okay. So mortgage 100,000. So debit cash, credit, mortgage payable 100,000. Yang ini semua kena dapat makan penuh. Okay. Then yang bayar. Yang bayar sebulan adalah 2,000. Betul tak? So dalam 2,000 ni ada interest, ada reduction of principal. So kita kira interest dulu. Ya, interest adalah 100,000 dalam dengan 6%. Okay, tapi baru 1 bulan. So 1/12. Jangan lupa. Kalau awak tak buat nanti itu untuklah setahun. Dia suruh buat untuk 1 bulan pertama, kan? Alright. So untuk principal reduction 1,500. Okay ke semua? Alright? Okay. Okay, good. Nampak macam dah bersedia Alhamdulillah. Okay, bila nak habis soalan ni? Okay dah. B pula. Okay, Anchovy Enterprise is a sole trader which commence. Masuk commence apa? Apa masuk commence? Commence its business. Dia memulakan perniagaan dia pada 2019. Below is the information given by Mr. Ang, the owner of the business as at 31st December 2022. Okay, tengok required dulu. Jangan pening-pening kepala baca. Prepare a statement of changes in equity. Oh, dia suruh buat statement of changes in equity. Dia ni adalah sole trader. Maksudnya apa? Sole proprietorship. So, senang je. Dia ada beginning inventory, additional capital, 2% of the beginning capital. Lepas tu dia took 1,500 tu maksudnya withdrawal, betul tak? Satu cash, satu inventory. Tapi kiranya dia ambil jugalah. Tak kisahlah. Net profit 35,000. Okey, kita tengok jawapan. Oh yang tadi ni Macam mana pula? Oh, okay, dia sebab journal. Okay, calculation dia macam ni, kan? Alright. Alright, Anchovy Enterprise. Okay. Kenapa ada 2 jawapan? Awak jawapan awak yang mana? 123,500 ke 107,000? 1,123, 1,107 ni kan? Dua-dua dapat markah. So ini dikira markah bonus. Kenapa ya? Kenapa? Sebab soalan dia mengelirukan. Cuba awak tengok. Dia kata Mr. Ang took 1,500 cash and inventory 500 per month. Setiap bulan, kan? So kena darab dengan 12. Betul tak?
Tapi mana satu yang nak darab 12? Dua-dua ke ataupun inventory saja? So dia soalan mengelirukan. Awak jangan risau, jangan trauma, jangan depres. Balik exam depres. Boleh, tu jawapan dia ada dua tu. Tak, jawapan dia ada dua. Okey, kita tengok. Mula buat tajuk, lepas tu beginning capital, lepas tu additional capital adalah 20% daripada beginning, betul tak? Buat jalan kerja. Okey, net profit 35,000. Okey, so dapat 131,000. Tolak dengan drawings, betul tak? Ada dua jawapan. Satu, ada orang faham. Dua-dua ni 1,500 dengan 500 ni darab dengan 12. Ada orang faham 1,500 yang darab 12 tu 500 saja. Faham tak? So kalau macam tu ada dua jawapan lah. Sama ada kalau yang tu 7,500. So jawapan dia 1, 2, 3, 500. Siapa buat yang ni angkat tangan? Okey. Siapa yang buat dua-dua pun kali dengan 12, dapatlah jawapan dia 24,000. Betul tak? Dan jawapan akhir dia 107. So dua-dua dapat markah. Tapi kalau soalan tu jelas, tak adalah macam ni. Ni sebab soalan tu tak jelas. Okey. Soalan yang terakhir. Solmok partnership. Oh, tak keluar ni tak keluar syarikat tahun lepas kan? Tahun ni lah tu kan. Okay, Solmok partnership was established on 1st January 2020. Dia Solmok ni siapa? Oh, Soleh dan Mokhtar. Jadi Solmok. Okay, so kena buat dua lah, dua kolom Okay, ni beginning. Senang gila soalan. Contributed additional capital. Withdrawal 5,000 each. Partner agree to share profit based on ratio. Okay, apa maksud ratio 2:3? 2:3 maksudnya awak bahagikan dengan 5. Macam mana tahu 5? 2 campur 3. So si Soleh 2/5. Si Mokhtar 3/5. Net profit dia 150 to 100. Itulah saya kata dekat depan kalau soalan susah kan dah habis banyak masa, soalan belakang tak sempat. Padahal soalan belakang senang gila. Tak buat rugi. Okay, so kita cek jawapan. Okay. Sebab dia partnership, buatlah partnership. Janganlah buat enterprise pula. Okay. Dapat tak jawapan? Okay. Alright. Habis. So rasa-rasa dapat berapa markah? Dapat tak? Dapat tak lebih daripada 47/85? Ya Allah, betul ke? Aduh, A lah semuanya. Okay, A3 dapat A. Boleh? Okay, saya rasa tu saja. Accounting adalah hari Rabu. Jangan buat accounting hari Isnin. Study ikut subjek. Saya nak awak dapat 4 flat. Bukan accounting saja dapat A. Boleh? Okay, so saya doakan siapa-siapa yang berada di sini hari ini dapat A accounting. Okay, itu saja. Saya rasa saya record lah. Kalau saya record nanti saya masuk dalam YouTube. Kenapa gelap? Okay, itu dia. Okay, sekejap. Okay, nampak tak? Okay, kau dapat A. Alright.
Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akhiri atas pihak Farah dan Suranas. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.